4 teknik master untuk kuasai pasaran. Nak dapat lebih pasaran, mula dari kecil. Kalau nak berjaya, jangan terus fikir besar. Mula dari satu langkah kecil, fokus dan pecahkan halangan. Tapi kalau nak kekal biasa-biasa, korang akan habiskan semua tenaga tanpa strategi yang betul. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Tanya diri 4 soalan ini. 1. Apa yang pesaing korang sedang buat sekarang? 2. Apa kelebihan korang yang orang lain tak ada? 3. Macam mana pelanggan nampak korang berbanding pesaing? 4. Apa trend masa depan yang korang boleh kuasai awal? Jawab 4 soalan ini, korang dah ada jalan keluar dari persaingan harga, produk yang sama di pasaran dan strategi perniagaan yang buntu. Tak perlu berlawan harga, tapi tawan minda pelanggan. Kalau anda adalah seorang pemilik bisnes yang tengah cari solusi untuk keluar dari perang harga dan nak bina jenama yang kukuh, ini peluang korang. Aku akan tunjukkan strategi untuk ubah cara korang uruskan perniagaan, bukan sekadar jual produk, tapi cipta pengaruh di pasaran. Nak jadi jenama yang mendominasi pasaran? Jangan tunggu sampai pesaing potong korang. Sertai masterclass kami dan ubah strategi korang sekarang. Komen saya nak dan klik link dalam bio sebelum terlambat.